Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam. Hari ini, warga SK Bandar Kuala Krai berhimpun dalam satu majlis yang penuh keberkatan. Majlis Khatam Al-Quran peringkat sekolah bagi tahun 2025. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Majlis pada kali ini telah disempurnakan oleh Ustaz Wan Ruzaha bin Wan Mamat, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran Unit Pendidikan Islam PPD Kuala Krai. Majlis ini bukan sekadar penutup bacaan Al-Quran, tetapi juga satu simbol penghayatan ilmu dan keindahan wahyu Allah. Semoga dengan berkat bacaan kalamullah ini, terpupuklah dalam diri setiap insan perasaan cinta kepada Al-Quran dan semangat untuk terus mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran adalah petunjuk, penyembuh bagi hati dan jambatan menuju redha ilahi. Dan menjadikan anak-anak berbonda yang belum lagi khatam, insya-Allah tekad sungguh-sungguh, semoga tahun ini juga kita dapat menghabiskan. Terima kasih dan bersyukur kerana SK Bandar telah berjaya melepasi khatam Al-Quran antara hadis yang sangat relevan dengan keadaan umat Islam hari ini, yang khususnya saudara kita di Palestin, iaitu hadis ke-13. Dan deklamasi sajak. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sendiri seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau nafas yang lelah, memahami, menghayati di balik runtuhan ada harapan, kepada para peserta Al-Quran, dan sabar atas usaha gigih dan kesungguhan kalian. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat sepanjang hayat, penenang hati, pembimbing akal dan pelita dalam kegelapan dunia. Akhir kata, semoga majlis khatam Al-Quran ini mendapat limpahan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakannya. Terima kasih dan tahniah kepada semua yang telah menjayakan program pada kali ini. Jumpa lagi di lain masa.